ramai orang komen nyanyi lagu English antara lagu 3000 or Like My Father. Like My Father tu yang macam you cover baru-baru ni kan. Tu memang power. Tu memang power. Jarang nampak YB Sadi komen. Bila komen tu macam Allah. Macam tu. Wow. So lepas ni kena komen siap satu post lah. Yalah. Jarang. Betul tak? Betul lah. I nampak I macam gosok mata. Sampai panggil ni. Cuba tengok macam ni fake account ke apa? Macam tu. Dia macam Kak Long betul. YB Sadi komen lah macam tu. Kadang-kadang ada benda-benda yang tidak perlu dibawa ke tatapan umum. Okey, baiklah. Ke semua nak sidai di depan khalayak umum, tidak kan? Taklah. Tapi that one was really exceptional. Sebab I dah pernah dengar Bella nyanyi lagu dalam bahasa, dalam English, Korean, bukan Tamil, apa yang Bollywood apa? Tamil. Hindustan. And dia memang very multi-talented. Semua boleh dan semua power, semua angelic. Terima kasih. Ya, tapi that particular song is also a very meaningful song. Very meaningful sebab Bella jarang kongsikan mama dengan ayah, tapi diorang pun memang tak suka nak expose kat social media. Tapi Bella membesar bila nampak macam mana ayah treat my mom. Walaupun mama agak garang sikit. Mama agak garang. Korang jangan beritahu Ma, diorang mengumpat mah. You ni Bella percaya korang. Kan korang selalu, kan kita kan selalu geng kan. Ada 14,000 orang. Saya agak yakin dalam 14,000 orang ni akan ada seorang yang... Tak, masa tu kita orang ada rahsia. Betul tak? Tapi diorang langsung, bila actually kita terkejut sampai hari ni. Langsung tak. Korang memang hebat. Langsung tak. Apa tak viral tu tak leak. Korang memang best. Sayang korang. Okay. So tak, mama garang. Tapi sekarang dah garang macam okey lah. Dulu masa sekolah, mama garang, ya Allah. Na'uzubillah. Tapi Alhamdulillah, mungkin as time goes by, mama pun dah berumur sikit kan. Garang dia kurang sikit. Tapi kan, ayah sabar je. Lepas tu, kalau ayah nak pujuk mama kan, Ling, gitu. Ling, kau mau aku picit kaki? Macam tu. Aku picit kaki. Kadang Bella tengok je. Bella tak tengok TV, tengok diorang. Nanti mama tak layan, nanti mama macam tu. Tapi kaki. So, that kind of love kan. Means diorang daripada muda. Daripada macam berbelas tahun. Berbelas tahun? Diorang kahwin pada umur? Kahwin kemudian. Maksudnya diorang dah kawan dulu. Okay. Oh, diorang dah kenal lama. That's why tengok didik tu. Okay. Start with friendship. Macam tu. Tahu lah. Semua orang punya love story. Bila diorang cakap, bila I interview kan 60 tahun perkahwinan. I selalu macam amazing. Macam tu lah. InsyaAllah semoga kita semua diberikan pasangan yang baik dan berkekalan hingga ke jannah. Kita ni kalau boleh nak kahwin sekali